brake kuat-kuat lampu lilak menyala. Kalau brake kuat-kuat lampu lilak cek. Cuba try. Oh, iyalah. Dia seronok. Lampu emergency dia keluar. Lampu lilak dia nyala. Jadi kalau kita bawa kuat-kuat, dia seronok, dia gembira. Macam-macam. Honda Civic 1.5 turbo ya. Lagi bawa. Dah berapa hari pinjam tak lepas-lepas. Hari pertama pergi kutip kereta tu dah bawa kan. Okey lah, cukup lah. Lepas tu bawa lagi lunch je. Aduh. Jadi ni konsep kereta ni hari tu pergi pelancaran. Dia lancar 3 bulan lepas. Dan mengikut Honda Malaysia, inilah kereta harapan untuk kembalikan populariti segmen C di Malaysia. Sebab mengikut keperluan dan kemampuan, orang dah sampai segmen C ni, dia lebih tengok kepada keluarga. Betul-betul. Jadi MPV menjadi lebih penting daripada kereta sedan. Tapi tetaplah kita kena tengokkan kan, kenapa orang tak yakin dengan segmen C sekarang. Sebab harga macam contoh kereta ini, harga dah 133,000. Jadi kalau orang beli SUV ke, kan dia jauh lebih praktikal. Lepas tu dari segi boot belakang, ruang bagasi kargo, cargo space tu, punyalah Honda Malaysia nak buat kereta ni tahap eksekutif, nak bagi dia rasa lebih mantap, kukuh eksekutif kan, atasan. Siap ada besi penambat tambahan belakang kerusi belakang ni. Jadi kerusi belakang tak boleh nak dilipatkan ke bawah. Benda-benda panjang tak boleh masuk lah. Tak boleh masuk. Lepas tu nak keluar masuk untuk seharian kan. Segmen C ni tambah dengan sporty eksekutif ni kan. Dia duduk rendah, kaki lunjur ke depan. Tu saya perasan. Lepas tu pintu dia panjang macam pintu kupe, berat. Kita nak keluar masuk pun berat. Jadi nak kena cari ruang parking yang agak besar. Nak keluar masuk kena ngere kan. Betul, kerusi punya rendah. Bahagian bontot ni sebenarnya dia rasa macam nak duduk atas lantai. Bahagian bontot ni taraf betis je. Jadi bila kita turun naik keluar masuk seharian kan, itulah kurang praktikal lah. Saya perasan depan ni tak perasan sangat. Saya perasan belakang ni dia macam dia punya bawah tu bila nak masuk, nak angkat kaki kena tinggi sikit. Yelah, sebab dia nak kereta ni tegap kukuh. Jadi dia punya kerangka tu gemuk-gemuk tau. Macam kereta sukan. Kalau kita tengokkan papan pemuka ni pun ada macam ni Porsche style kat sini kan, macam HRV kan. Betul, alat peranti kita boleh letak belakang bawah ni bagi kemas kan. Tapi kawasan ni lah bagi kita rasa macam cocoon, kepompong. Yang lama ni tak ada ni. Rasa lebih luas. Lebih lapang. Tapi ini lebih kepada nak sporty lah. Sporty. Itulah. Kesimpulannya yang saya dah pandu kan, kereta ni practicality tu dia ada, ialah dia ada ambil kira juga. Ada. Tapi nak tak nak dia lebih kepada lifestyle. Lifestyle saya tunjuk. Okey. Masuk S terus. Jangan buang masa. Laju tak ni? Elektrik parking brake. 170 kuasa kuda. Boleh rasa beza laju 100 lebih kan. Memang cepat kereta ni. Daya torque dia pun 220 Nm tak silap. 220. Lepas tu dia bukan point tu, dia mendata daripada 1700 dah RPM. Maksima. Betul. Sampai 5000 lebih. Jadi dia bukan setakat berlaju bila RPM naik tinggi. Sekarang ni RPM 2000 pun tekan je. Terus ada kuasa. Betul, boost dia 1.1 bar, 16.5 PSI. Jangan main-main. Tinggi juga. Ya, sebab 1.5 liter je enjin dia. Saya tengok cutaway engine tu, engine yang dah dibelah dekat Jakarta Motor Show tu. Memang macam bahan seni lah. Blok engine tu sendiri kan, memang sangat rapi, kemas. Kita tengok memang jurutera Honda buat engine tu pun macam penuh jiwa lah. Itulah saya tu kan. Saya pun ada tengok dia punya piston tu, dia punya cutaway piston tu, dia bukan full skirt, dia half skirt. Half skirt. Lepas tu ada lapisan, dia ada letak macam seumpama stiker berlubang semua tu. Iaitu untuk
friction material yang berlainan digunakan untuk satu membagi kelinciran, lagi satu untuk menampung ataupun kekalkan selaput minyak. So teknologi macam tu yang kita tengok macam benda yang dulu dalam kereta racing je ni. Tengok. Digandingkan dengan CVT transmisi ni, yang selalunya CVT rata-rata orang mengeluh lah kalau dalam aplikasi sukan kan. Tapi yang ini masih tak secekap yang Nissan. Tapi Nissan tak perlu tampung 220 Nm tau. Betul. Jadi yang ini untuk aplikasinya saya rasa memang tabik lah. Betul. Saya bawa dalam jam, waktu makan tengah hari dengan kita ni kan, perasan walaupun kita nak merangkak, dia tak ada rasa macam ada orang tarik getah kan. Dia lambat je, tak ada macam lastik ke. Kita tekannya dia gerak. Dan teknologi enjin ini juga bukan semata untuk kuasa, juga untuk penjemputan minyak. Di lebuh raya dapat berapa? 22.3. 110 km sejam sejauh 20 km. Okey. Saya di bandar bawah 20 km sejam purata. Okey, traffic jam ni. Traffic jam selama 45 minit. Okey. Dapat 11.4 km per liter. Menarik kan? Jadi saya pun gaul kepala jugalah sebenarnya dengan enjin ni kan. Dan kalau pakai pedal shift ni, pemanduan yang lebih giat. Macam saya bawa pergi Pekan Karak hari tu, ada penggambaran lain. Saya tumpang pakai kereta ni. Memang dekat highway Karak tu pakai pedal shift memang cantik. Cumanya CVT ni dia bantu jimatkan minyak lah. Dia dekat kawasan bandar macam. Perasan tak untuk bawa seharian tak perlu lebih 2000 RPM. Tak payah. RPM dia maintain 18, 17. Bila torque maksimum torque dah masuk je, dia maintain situ. Kalau nak deras sikit pun tak lebih 3000. Pedal minyak pun tekan sikit je. Alas je. Dari segi kesesan tempat duduk dan pengalaman macam mana? Pengalaman ni sebagai passenger belakang ni, sebab dia dah panjang sikit kereta ni kan, dia punya legroom dia rasa luas. Belakang pun cukup ruang kaki. Ruang kaki. Cuma kepala ni rasa macam tenggelam sikit kat belakang tu. Dekat belakang. Ni depan ni. Bahagian depan ni saya rasa sama macam driver ni, kacau sikit ni. Dia sebenarnya luas. Yang macam terowong tengah ni selalu sebab kalau dia dah naik tu kan, rasa macam sempit sikit kat bahagian atas. Bahagian bawah luas. Pemandangan mata pun dah tak lapang. Kerusi dia kerusi dia sedap, empuk. Sebelah tu elektrik kan, yang ni manual. Kulit dia sedap. Support dia pun bagus. Sangat selesa. Lepas tu yang selalu buatkan kereta tu rasa mewah, dia punya bahagian bawah alas tempat duduk ni dia panjang. Dia panjang sampai ke hampir ke belakang lutut. Yang tu yang selalu membezakan antara kereta yang mampu milik dengan kereta yang mewah sikit lah. Boleh rasa kereta ni dia punya suspensi dia, dia punya penelitian dia lebih tinggi daripada segmen sebelum ni. Segmen lebih tinggi tau sebenarnya kalau nak bandingkan. Itulah dia cakapnya yang pelantar Civic ni sebenarnya berdasarkan pelantar Accord yang akan datang. Jadi dia tahap lebih tinggi daripada Accord sekarang pun. Jadi bila kita keluar showroom, kalau kita test kereta luar showroom mula-mula kita bawa, kita rasa macam ketat lah kereta ni, macam kereta sukan lah. Betul tak? Ada rasa macam tu kan? Dia rasa lebih sporty. Jadi kita pun risau macam selesa ke tak ni kan? Tapi bila kita bawa lebih laju sikit dan kita langgar bonggol yang lebih besar sikit, alunan jalan lebih besar, yang panjang tu, tiba-tiba kita macam kenapa rata je? Itu yang saya rasa macam ajaib sikit pun ada. Kan? Sebab selama ni Honda lebih dikenali dengan, kalau nak buat kereta sukan lah, keras betul. Kalau kereta family dia buai sangat. Jadi betul, yang ni ada gabungan yang cantik. Sebab kereta ni macam kita dah cakap, ada penambat kerangka tambahan dekat belakang yang boleh nampak lah. Yang tak boleh nampak banyak lagi kan. Lepas tu dia contohnya dalam wheel arch tayar tu, bawah tu siap ada kapet. Untuk kedap bunyi, tu nampak lori lalu. Tak dengar apa kan? Tapi yang banyak dengar bunyi tayar. Bunyi enjin pun tak ada macam bunyi yang macam boombox tau. Saya panggil boombox sebab mengaum masuk dalam lalu. Macam ada amplifikasi ngauman tu kan. Tak ada. Kita tengok dia punya audio system multimedia dia. Sedap bunyi. Apple CarPlay memang
terbaik. Ada kawan dah naik semalam, dia kata Apple CarPlay diintegrasikan sekali sistem ni, memang cantik lah. Interface dia, rupa dia, semua kan. Cumanya bila dah banyak sangat benda dalam touch ni kan, tetap macam case city tu lah. Lepas tu tengok ni. Oh, itu memang ajaib. Yang tu memang ajaib. Sentuh volume dia dekat steering ni. Kalau nak buat kalau nak fine tune, setakat nak naik sikit-sikit je boleh tekan. Betul. Kalau nak naik banyak, sapu je jari. Itulah. Tapi dari segi pemandu sukan dia pula, ni saya nak cerita lebih sikit kan. Steering dia, pegang je pun dah rasa ada kepuasan dia lah kan. Dia punya bentuk dia, rasa dia, dan dia punya penempatan pedal minyak, pedal brake tu semua memang tegak sekata. Semua sedap duduk dalam jangkauan. Steering ni pun boleh gerak. Memang banyaklah pergerakan, buatkan pemandu jadi betul-betul selesa lah. Saya duduk ni pun memang race punya posisi kan. Dan yang paling herannya, bila kita bawa betul-betul sampai ke hujung had cengkaman tayar, imbangan dia masih boleh kawal tu. Jadi bila kita bawa laju tu, kita dapat rasa yang macam variable ratio steering ni. Maknanya pusingan yang terdahulu ni, yang pertama ni tak bawa pergerakan yang banyak. Lagi banyak kita pusing, makin banyak dia gerak. Tapi bila kita betul-betul bawa laju sikit, masuk, hidung dia, depan dia masuk je, grip ada je. Kita risau belakang pula, macam nanti belakang akan cengkam ke terus pergi. Tapi sebenarnya okey, tak ada masalah. Dan sebahagian daripada kenapa hidung atau depan dia mencengkam sebegitu hebat, dia ada dipanggil torque vectoring menggunakan brake steer. Di Amerika Syarikat, kereta ni kelengkapan dia lebih banyak. Kelengkapan dia tak ada pedal shift. Tak ada pedal shift, tapi dia ada lane keep assist. Kita boleh lepaskan kan. Macam XC90 tu, dia pakai kamera tengokkan jalan tu. Siap ada radar untuk apa auto cruise, yang ikut adaptive auto cruise. Yang ikut jarak tu. Ikut jarak dengan emergency collision mitigation. Dia siap boleh brake kan. Boleh brake kan kalau dia rasa ada kita nak langkah, ada halangan sampai macam tu sekali kelengkapan dia dekat pasaran. Kereta ni memang sebenarnya segmen D yang dah dikecupkan. Jadi kita buat rumusan, itulah macam mana saya tak berapa faham. Dia nak macam kata kereta sukan untuk orang individu. Macam contoh lah 1 Series BMW dengan A-Class Mercedes. Tapi itulah dianya, kereta atas tapi tak habis praktikal macam SUV MPV, dan tak habis kecil sukan untuk kegunaan persendirian sahaja. Yang ni kan lebih kepada macam orang yang nak kereta eksekutif sukan, tak nak belanja terlalu banyak kan, sampai ke tahap kereta-kereta Jerman. Betul, contoh. Betul. Dalam masa sama nak juga tenangkan hati orang rumah dan keluarga, kata kalau betul nak isi orang, isi barang, boleh lah. Boleh lah. Jadi kesimpulannya macam mana? Lifestyle lah. Ini memang kereta lifestyle lah. Lebih kompromi lah. Kompromi lah. Lebih kepada kereta pemanduan daripada kereta keluarga. Tapi ada kompromi untuk kemewahan, keselesaan. Kan atas tu tanpa bajet terlalu tinggi lah. Ambil kereta ni satu dengan Nissan Venet second hand. Keluarga ni Nissan Venet. Kau memang kejam. Okeylah. Itulah kesimpulan kita hari ni. Kalau nak kereta yang ini kena kejam sikit lah kepada kawan keluarga. Tapi janji hati puas. Hati puas. Okey. Selamat memandu.